Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Ketua. Saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Si Paduka Baginda Tuan Agong yang telah mengangkat isu rasuah dan penyelewengan dalam institusi pertahanan negara yang kecoh pada hari ini. Ia menjadi contoh bahawa kuasa rakyat tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Saya rakamkan penghargaan khusus kepada pihak yang membawa isu ini ke tengah, terutama kepada seorang individu awam, Saudara Badrul Hisham Shahrin atau dikenali sebagai Cik Gubat yang telah mencetuskan perdengahan ini. Jika tidak, barangkali isu ini akan terus senyap dan sepi di bawah kapet. Saya ingin persoalkan, bukankah di setiap agensi kita punya pegawai integriti yang dibayar gaji dengan wang pembayar cukai? Apa yang pegawai integriti ini lakukan selama ini? Apakah tanggungjawab dan skop tugas pegawai integriti di setiap jabatan? Kenapa menunggu isu didedahkan? Barulah oleh orang awam, barulah kita mampu bertindak. Apakah SPRM tidak mempunyai maklumat selama ini? Saya bangkitkan persoalan isu Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB yang telah sampai ke tahap memalukan kerana yang menjadi mangsa bukan orang biasa tetapi anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia, tulang belakang kedaulatan negara. Pada 13 Julai 2023, Kementerian Pertahanan sendiri mengeluarkan siaran akhbar rasmi berhubung isu tular kelewatan pembayaran caruman KPATB kepada veteran ATM. Maknanya kerajaan sudah tahu isu ini bukan khabar angin dan bukan remeh-temeh. Justru saya minta supaya Kementerian Pertahanan membentangkan dan memberikan jawapan kepada isu ini kerana ia membawa nama Angkatan Tentera. Kerajaan perlu memimpin penyelesaian secara tuntas termasuk audit menyeluruh oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia melalui bahagian audit koperasi, pendedahan aliran tunai dan pelan pemulihan yang jelas. Poin Ketua, dalam isu tempoh Perdana Menteri dua penggal yang disentuh oleh Seri Paduka Baginda, kita mengalu-alukan cadangan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Itu satu isyarat yang baik kepada rakyat bahawa kuasa politik tidak wajar berlegar kepada satu individu tanpa sempadan. Namun bagi saya, yang lebih penting dan lebih mendesak daripada itu ialah pengasingan kuasa antara jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Ini bukan isu kecil, ini soal integriti sistem. Kerana apabila kuasa pentadbiran tertinggi dan kuasa kewangan tertinggi berada pada tangan yang sama, ruang semak dan imbang menjadi lemah. Lebih menghairankan dan lebih memalukan sebenarnya, pada zaman Perikatan Nasional dahulu, walaupun perkara ini tidak tertulis dalam manifesto, kita melaksanakannya demi prinsip takbir urus yang baik. Paguh jadi Perdana Menteri, Paguh tak pegang jawatan Menteri Kewangan. Bera jadi Perdana Menteri, Bera tak pegang jawatan Menteri Kewangan. Pada zaman yang mendakwa dirinya reformasi pada hari ini, perkara yang jelas tertulis dalam manifesto, tiba-tiba tidak mahu dilaksanakan. Justru saya menggesa, kalau benar kerajaan serius mahu melakukan perubahan, buatlah pengasingan kuasa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan terlebih dahulu, laksanakan kedua-duanya sekali. Jika tidak, isu had dua penggal ini hanyalah kosmetik semata-mata, sekadar sedap didengar dan cantik di poster, tapi tidak membawa impak sebenar kepada pembaikan sistem. Dan kita tidak akan menyokong tindakan kosmetik yang tidak menghasilkan perubahan hakiki kepada rakyat dan negara. Tuan Ketua, saya membedah pada isu yang berikutnya, itu isu binaan haram di sekitar Kuala Lumpur. Saya ingin menarik perhatian Dewan pada satu trend yang amat membimbangkan dan mencerminkan kegagalan kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang. Data yang ada pada saya menunjukkan jumlah binaan rumah ibadat haram meningkat secara konsisten setiap tahun. Sekitar 89 kes tahun 2021, naik kepada 95 pada 2022, meningkat lagi 103 pada 2023, terus melonjak 110 2024 dan mencecah 118 tahun 2025. Ini bukan peningkatan kecil, ini pola yang jelas, setiap tahun bertambah. Di tangan saya ini satu dokumen yang mengandungi senarai puluhan lokasi yang dikategorikan sebagai rumah ibadat haram di Kuala Lumpur, lengkap dengan nama tempat, alamat, nombor lot, pemilik tanah, status hak milik, mukim dan catatan. Dokumen ini bukan cerita kedai kopi, ini data pentadbiran tanah, dan ini isu kedaulatan undang-undang dan isu integriti kerajaan. Saya nak tanya dengan tegas, Tuan Ketua, di mana penguatkuasaan DBKL, di mana ketegasan kerajaan bila perkara haram itu meningkat tiap-tiap tahun? Ia memberi satu maksud saja, sama ada kerajaan tidak mampu menguatkuasa atau kerajaan tidak mahu menguatkuasa, atau yang paling buruk, ada pihak yang membiarkan kerana tahu akhirnya kerajaan akan tunduk mencari jalan pemutihan. Kegagalan penguatkuasaan ini mencetuskan satu masalah lebih besar, membentuk insentif songsang. Bila suatu binaan haram dibiarkan, ia menghantar mesej bahawa langgar dahulu, runding kemudian, bina dahulu, kerajaan akan urus selepas itu. Saya mahu kerajaan jawab dengan jelas dalam Dewan ini, berapa tindakan roboh, henti kerja, pendakwaan yang telah dibuat untuk setiap tahun sehingga tahun 2025? Berapa notis dikeluarkan?
berapa kes dibawa ke mahkamah, berapa yang diselesaikan dengan tindakan undang-undang sebenar, bukan mesyuarat demi mesyuarat. Yang lebih serius ialah pendekatan kerajaan yang nampaknya lebih cenderung kepada memberi tanah gantian setiap kali isu menjadi panas bila pemilik asal mahu membangunkan tanah mereka. Saya nak tanya soalan yang sangat asas tapi sangat penting. Adakah kerajaan mahu menjadikan tanah gantian sebagai SOP dengan izin untuk setiap binaan haram? Kalau ya, kerajaan sedang membuka pintu kepada satu doktrin yang paling merosakkan dalam pentadbiran tanah negara. Buat binaan atas tanah orang, kemudian desak kerajaan beri tanah lain sebagai pampasan. Ini bukan penyelesaian, ini merupakan ganjaran kepada pelanggaran undang-undang. Poin pertama, saya pindah kepada isu yang berikutnya. Pagi tadi saya bersama dengan Kuala Langat pergi ke satu lokasi di Tanjung Sepat, hasil jemputan daripada masyarakat di situ, iaitu kawasan peternakan babi di Tanjung Sepat. Saya ingin respon kepada Puncak Borneo tadi. Bila kita sebut tentang babi, bukan kita menghina makanan ataupun menghina sumber protein yang digunakan oleh bukan selain daripada orang Islam. Walaupun beliau sebut tadi babi busuk, budu lebih busuk, saya rasa itu bukan maksudnya, sebab budu tak busuk lah. Busuk tak busuk ini dia bergantung pada konteks masing-masing. Poin pertua. Bahkan ada kata durian busuk. Tanah Merah saya tak tahulah dia kata Pasir durian Mas, busuk. saya dah minta penjelasan. Sila. Pasir Mas merujuk kepada pembinaan di atas tanah, pembinaan haram di atas tanah, dan selepas itu orang yang membina pembinaan haram itu menuntut pampasan. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas sebenarnya? Mohon penjelasan. Saya rasa dah jelas dah tu. Tadi saya sebut panjang lebar tadi. Orang yang bina tanah di atas tanah kerajaan atau tanah milik orang lain, kemudian binaan itu binaan haram dan mereka diberikan ganjaran terhadap pelanggaran tersebut, dapat pula peluang untuk bina di tempat yang lain. Saya rasa benda ini dah jelas. No, apa maksudnya? Merujuk kepada siapa? Saya tanya. Tolong jelaskan. Saya tidak merujuk kepada sesiapa, Dr. sebab tadi saya dah bentangkan angka-angka pelanggaran di sekitar Kuala Lumpur, dan saya mahu supaya menteri jawablah. Benda ini dah jelas. Adakah anda merujuk kepada mana-mana kuil atau tempat rumah ibadat? Yang Berhormat. No, Puan Pertua, jangan desak saya, Puan Pertua. Saya rasa ini soalan ini kalau dalam mahkamah bolehlah nak tanya. Baik, tentang isu babi tadi, saya rasa sedikit terkilan dengan apa disebut oleh Puncak Borneo, walaupun saya tahu beliau tidak bermaksud untuk menghina budu. Tetapi apa yang penting, Puan Pertua, ialah peternakan babi di Tanjung Sepat ini yang telah mendapat perhatian daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang menggesa supaya peternakan ini dipindahkan serta-merta mengganggu. Dan tadi saya tengok macam mana betul-betul mengganggu orang tempatan dengan ini gambar saya ambil sendiri, dengan aliran sungai tidak mengalir, dengan berkeladaknya, dengan walaupun 30% sahaja ladang babi beroperasi selepas virus yang melanda pada tahun lepas. Ini pula kumbahan yang tidak diseliakan. Saya ingin bertanya dalam dewan ini, dalam konteks kerajaan persekutuan, apa tindakan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Veterina terhadap isu seperti ini? Menangis dan hampir menitiskan air mata penduduk tempatan mengadu kepada kami. Tadi saya nak kacau kawasan orang lain. MP Sepang dia tak dapat berhujah kerana beliau anggota kabinet. Tetapi yang pasti ini merupakan isu sejagat. Walaupun kerajaan Selangor nak pindah ke Bukit Tagar, dan itu tu isu yang lain pula. Kalau pembinaan besar-besaran berlaku di Bukit Tagar, barangkali itu satu perkara yang boleh kita bahaskan kemudian. Tapi dalam konteks operasi dan tindakan kerajaan persekutuan, di mana tindakan Jabatan Alam Sekitar bila kolam kumbahan seperti ini beroperasi di Tanjung Sepat, yang mana radiusnya sekitar 1 kilometer sahaja daripada masjid dan kawasan penduduk tempatan. Dan ini menjadi persoalannya. Dan sampai bila penduduk-penduduk di sana nak menanggung isu seperti ini? Saya minta, walaupun kerajaan Selangor dah umumkan ia akan dipindahkan serta-merta, tetapi perkataan akan itu sendiri, bilakah ia akan dipindahkan? Bertahun, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa tahun lagi? Jadi ini perkara yang perlu untuk kita laksanakan, perlu kita beri perhatian. Poin Pertua, saya ingin menyentuh pada isu yang berikutnya. Kota Melaka. Sila. Pasir Mas. Speaker, saya bangun atas peraturan Dewan, Peraturan 36, kurungan 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Dan juga Peraturan 12 di mana
ahli-ahli tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Saya telah dengar tadi perbahasan yang Muhammad Pasir Mas membangkitkan isu berkenaan dengan pembinaan-pembinaan di atas tanah dan pembinaan-pembinaan itu, pembinaan haram menuntut pampasan, dan beliau merujuk kepada Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur. Saya telah bangun dan tanya dengan beliau untuk menjelaskan manakah isu spesifik yang dirujuk oleh beliau. Beliau enggan jawab. Tetapi kalau beliau merujuk kepada isu yang melibatkan sebuah kuil, saya minta beliau menjelaskan kedudukan adakah beliau merujuk kepada perkara tersebut. Kerana beliau berucap sebagai seorang wakil parti Perikatan Nasional, Parti PAS. Saya mohon menuntut beliau menjelaskan kedudukan. Kalau beliau tidak menyentuh itu, saya minta beliau jelaskan. Kalau beliau merujuk kepada perkara tersebut, saya minta beliau jelaskan. Jangan main-main di sini. Ini isu melibatkan isu agama. Kemarin Tuanku yang di-Pertuan Agong telah bertitah menyatakan dengan jelas, jangan kita menyatakan apa-apa yang boleh mencetuskan huru-hara di negara kita. Puan Speaker, saya mohon perkara ini Pasir Mas untuk jelaskan. Betul, bagi floor pada saya. Baik, saya tidak merujuk pada mana-mana. Saya tidak merujuk pada tim A atau tim B dalam DAP, dan saya tidak merujuk pada mana-mana binaan. Jadi saya hanya merujuk pada data yang ada pada saya, dan kalaulah pihak Wali Ketua mahukan data ini, saya boleh berikan pada bila-bila masa. Speaker, Pasir Mas, kalau you tak rujuk kepada mana-mana, nanti macam mana menteri nak jawab? Bagi You tak penjelasan. bagi maklumat yang detail. Speaker, ni kan Ahli-ahli yang berhormat, macam mana Yang Berhormat Menteri nak menjawab nanti tertaluk kepada Yang Berhormat Menteri. Dan saya rasa Jalutong sila duduk kerana saya dengar perbahasan Yang Berhormat Pasir Mas tak merujuk kepada mana-mana rumah ibadat. Speaker, Setuju dengan Speaker. Saya minta beliau tarik balik kenyataan tim A dan tim B. Setiausaha Agong telah menjelaskan. Tak ada tim A dan tim B. Dan sebab tu saya tidak merujuk. Kita tak bergaduh macam PAS dan Bersatu di Perlis. Yang Berhormat Pasir Mas, Sebab tu saya tidak merujuk, sebab benda tidak wujud. Bahawa walaupun Bakar Datuk kata benda itu wujud, tapi dah benda tak wujud, sebab tu saya tak boleh merujuk pada tim A, tim B. Terima kasih Puan Ketua. Dan saya fikir macam mana Kota Melaka kata menteri nak jawab. Menteri daripada DAP sendiri diragui kemampuan daripada menteri ni apa macam ni. Ahli Parlimen tak boleh ragu kemampuan menteri. Kalau you berani nak bangkitkan isu, isu terakhir Puan Ketua. beranilah habis-habisan. Ya, bagi cukuplah. Yang Berhormat. Yang Berhormat Kota Melaka, sila duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat Kota Melaka, sila duduk. Yang Berhormat Pasir Mas, Okey, saya habiskan minta satu perbahasan. lagi isu yang berhormat Puan Speaker. Isu yang tidak berkaitan, tapi isu darjah 1 6 tahun. Saya harapkan supaya, saya fikir dasar ini satu dasar yang agak ada kebaikannya. Negara lain memulakan darjah 1 dengan umur 6 tahun, tetapi ia diperkenakan terlalu mengejut, iaitu ketika bermula 2027. Walaupun kerajaan kata ibu bapa ada pilihan, tapi ibu bapa mana yang mahu anak-anak mereka ketinggalan 1 tahun? Saya pun ada anak 5 tahun. Jadi fikir macam mana tahun depan nak masuk darjah 1 kan macam mana? Jadi saya fikir kalaulah dasar ini boleh diperkenakan secara beransur-ansur. Mungkin kita bagi masa 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi supaya ibu bapa kepada anak-anak ini dapat bersedia. Kalau perkenakan terus tahun 2027, kita bimbang akan berlakunya culture shock atau kejutan kepada sistem infrastruktur pendidikan yang menyebabkan guru-guru pun akan kurang bersedia, dan kita mahu supaya kerajaan dapat menimbangkan lagi perkara ini walaupun ia telah termaktub dalam RMK 13. Terima kasih Puan Ketua.